FTSE Bursa Malaysia KLCI menamatkan rali kenaikan terbaharunya dengan penurunan pada sesi dagangan semalam 28 Januari 2026. Namun menurut Maybank Investment Bank, penyusutan ini tidak menandakan berakhirnya aliran menaik. Sebaliknya, pasaran dijangka memasuki fasa penyatuan yang sihat untuk menyokong kesinambungan tren positif. Pada penutupan dagangan, KLCI susut 14.76 mata atau 0.83%, menutup pada paras 1,756.49 mata. Tekanan jualan dalam saham wajaran tinggi seperti CIMB, Maxis dan Public Bank menjadi antara faktor utama menekan indeks. Lebar pasaran kekal negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada nisbah 876 berbanding 383. Dari segi sektor, penjagaan kesihatan muncul sebagai peneraju prestasi dipacu pengukuhan saham hospital dan sarung tangan. FBM KLCI memasuki fasa penyatuan, aliran menaik saham hospital pula dilihat masih kekal utuh.